Majlis Umum Ketiban yang berbahagia Dato' Yang berhormat Tuan Zulkifli bin Dato' Sri Haji Muazzin Timbalan Esko Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka bersama yang berbahagia Dato' Aisyadan bin Haji Osman Dato' Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah bersama penceramah jemputan Ustaz Abdullah Khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, sejahterakan bandarayaku. Yang berhormat Tuan Zulkifli bin Dato' Sri Haji Muazzin Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Yang berbahagia Dato' Aisyadan bin Haji Osman Dato' Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Penceramah jemputan kita Ustaz Abdullah Khairi. Yang berusaha Cik Azhar bin Muhammad Setiausaha Bandaraya, Barisan Ahli Majlis MBMB, Ketua-Ketua Jabatan, para pegawai kanan, tuan-tuan, puan-puan, seluruh anggota kerja Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia serta barakah, inayah dan makfirahnya dapat kita bersama-sama dalam program ceramah perdana Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam sanubari kita, ayo sama-sama kita berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Melaka Maju Jaya. Dipersilakan. Seterusnya lafaz ikrar rukun negara. Mempersilakan Cik Muhammad Zaki Zakaria untuk mengetuai lafaz ikrar. Dipersilakan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang berhormat, Dedif Kehormat dan sidang sekalian dipersilakan untuk duduk. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, bagi yang berkati majlis kita pada pagi yang penuh berbahagia ini, sekecitanya majlis mempersilakan Encik Muhammad Fadli Ahmad, penolong Juraudit, unit audit dalaman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berhimpun dalam majlis ilmu. Ceramah perdana sempena sambutan ulang tahun ke-20, 2 dekad Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam ilmu agama. Tingkatkanlah kesedaran di dalam hati-hati kami untuk terus beramal menuju redha serta kasih sayang-Mu, Ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Andai ini Ramadan terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Ya Allah, berkatilah segala usaha dakwah Ustaz Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun serta permudahkanlah segala urusan program wakaf yang sedang diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Barikillahu lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Fadli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan tajuk ceramah perdana, rancak berpahala atau rancak berbelanja, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi Haji Harun. Mempersilakan. Hello, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berbahagia, yang berhormat Tuan Zulkifli bin Datuk Seri Muhammad Zain, Timbalan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang berbahagia Datuk
Haji Syadan bin Haji Osman, Datuk Bandar. Yang saya kasihi Tuan Azhar bin Muhammad, Setiausaha MBMB, barisan ahli majlis MBMB, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih Datuk, terima kasih YB dan tuan-tuan sekalian. Saya sebenarnya di Melaka ni sebulan 2 kali saya ada di sini. Kerana saya ada kedai saya, UAK Travel, belakang MITC. Dan saya dulu ada restoran UAK Cafe, tapi tutup lah selepas Covid tu. Sebelum Covid sale 1 hari 8,000. Masa Covid 80 sen. Tak laku tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita berada di penghujung Ramadan. Seperti mana doa sahabat kita tadi, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Saya masih ingat ketika Covid, 104 orang kampung saya meninggal dunia. Tak sempat tuan-tuan menyambut hari raya kerana Covid. Dan kita berharap sangat, harap-harap Ramadan ini Ramadan yang sangat bermakna bagi kita semua. Kerana apa? Kerana seronoklah tuan-tuan, masa 2019, tuan-tuan masih ingat tak? Kita puasa di rumah. Kita buka puasa pun di rumah. Suami kita baca khutbah hari raya. Macam-macam tungkat dia pegang. Kan? Ada yang mengail tu pegang. Ada yang penyapu macam-macam tuan-tuan. Ada yang kayu golf pun ada. Ada yang jadi imam, tak pernah jadi imam tuan-tuan masa Covid. Isteri pun menantilah apa ayat suami nak baca. Inna a'tayna, yang tu aja tuan-tuan. Kemudian kita hari raya di rumah aja. Tapi Alhamdulillah 2022, walaupun kita dibuka, tapi masih lagi kontrol. Tahun ni Alhamdulillah kita dapat beraya bersama-sama, puasa bersama-sama, syukur banyak-banyak tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Sebab itulah kita di penghujung Ramadan ini ada satu doa yang Nabi ajar. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Ya Allah, berkatilah Ramadan dan pertemukan kami malam Lailatul Qadar. Pernah dengar tak doa ni? Tak pernah ya? Saya baca, tuan-tuan ikut boleh? Boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tu doa makan. Semua pakai ikut. Amboi, tuan-tuan lapar sangat nampak. Itu doa makan. Ni betulnya doa ni, betul. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Inilah doa tadi. Tuan-tuan, saya baca doa makan pun tuan-tuan ikut. Doa inilah tuan-tuan supaya kita dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Dan doa ni tuan-tuan untuk apa? Supaya Allah ampun dosa kita. Malang di kalangan kita Nabi kata, habis Ramadan Tuhan tak ampun dosa kita. Sedih tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Sebab Allah buka pintu taubat ni untuk kita. Tak akan tolak doa. Sebab tu saya cerita tuan-tuan lah. Saya ada 5 orang anak perempuan. Isteri saya mengandung tuan-tuan. Pergi scan, perempuan. Doktor, saya tanya, doktor lelaki perempuan. Alhamdulillah, boleh kawan dengan mak dia. Mengandung lagi, pergi scan, perempuan lagi. Saya tanya, doktor lelaki perempuan. Alhamdulillah, boleh kawan dengan kakak dia. Mengandung lagi, pergi scan, perempuan lagi. Tak kata apa dah tuan-tuan, 3 orang dah perempuan. Mengandung yang keempat, saya tak pergi scan. Saya tunggu aja. Doktor keluar daripada labor room. Doktor lelaki perempuan. Masya Allah. Doktor tanya, orang dapat anak, Alhamdulillah. Kenapa Masya Allah? Doktor 4 dah perempuan.
Mengandung yang kelima, perempuan juga. Tuan-tuan, Ramadan yang kata mustajab doa. 17 Ramadan saya doa. Ya Allah, lelaki ya Allah, latu-latu ya Allah, latu-latu. Sekarang famous dengan latu-latu kan. Santai-santai sikit lah Datuk no. Kau boleh kalau lena tuan-tuan ni. Ya Allah, lelaki ya Allah, lelaki ya Allah, lelaki. Mengandung tuan-tuan, saya tak pergi scan. Saya fras. Saya buat tak tahu aja. Isteri saya melahirkan anak tu, saya tak pergi tengok. Isteri saya telefon, bang, dah dapat anak dah. Saya tak tanya lelaki perempuan. Saya telefon ayah saya, ayah, ni apa nama, Pizza dah lahir anak ni. Ayah tolong pergi tahnik. Lelaki perempuan, tak tahu ayah, tak tahu. Pras. 5 orang dah perempuan. Ayah saya pergilah, ni lelaki perempuan ni. Ayah tengok sendirilah. Takkan tak tengok. Ni nak baca doa Uai Zuki ke Uai Zuka? Ikut suka ayah. Aku baca jadi pondan lagi. Dia kata. Ayah tengok sendirilah. Ayah saya buka kan dia tengok. Khairi, dia kata. Kenapa ayah? Angry Bird, dia kata. Angry Bird tu lelaki lah. Betul ke ayah? Betul. Kamu tengok. Saya tengok lelaki tuan-tuan, doa mustajab ketika Ramadan. Saya pun angkat takbir terus sujud. Ya Allah, alhamdulillah dapat lelaki. Bila dah dapat lelaki, kelang pun tutup tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah ada lelaki seorang. Doa ketika Ramadan. Sebab tu kau abang tuan-tuan, doalah dalam Ramadan ni. Mustajab doa. Siapa yang rasa rezeki tak murah, doa. Ya Allah, murahkan rezekiku. Rezeki tu bukan duit. Siapa yang ada kereta dia KE20 ya. Start pun bunyi tu kakak geran pun nak tukar dah. Tapi kereta tu boleh jalan jauh, tak pernah rosak. Rezeki lah tu. Ada orang ada Mercedes rosak selalu. Kan? Ada orang ada rumah 2 bilik aja. Alhamdulillah ada rumah. Rezeki lah tu. Ada orang ada isteri tenang aja. Taklah cantik pun. Rezeki lah tu. Ada orang ada suami tuan-tuan. Ada orang suami pun tak ada. Itu rezeki. Rezeki ni bukan duit semata-mata. Mintalah, ya Allah, murahkan rezekiku. Mustajab. Saya ingatlah tuan-tuan, ada seorang pakcik ni, orang Teluk Intan. Dia duduk di Mekah, pergi umrah dengan saya. Bulan Ramadan dia doa. Allah. Saya tak dengar dia doa apa. Dia sebut Allah aja. Bila saya dengar, rupanya dia doa apa tuan-tuan? Ya Allah, aku nak mati di Mekah. Saya kalau saya bawa pergi umrah, saya tak nak orang mati di sana. Sebab menyusahkan saya. Bila saya dengar Allah minta mati di Mekah, saya pun, ya Allah jangan mati, ya Allah jangan. Sebab pening kita. Nak kena pergi report, lepas tu ambil report polis, lepas tu hospital, macam-macam nak kena buat, kedutaan. Dia doa, ya Allah mati. Saya, ya jangan, ya Allah jangan. Rupa-rupanya hari pertama dia doa tu dengan saya lah di Madinah. Hari kedua saya tak jumpa. Hari ketiga tak jumpa dah. Hari keempat tak jumpa. Hari kelima saya pergi bilik dah. Rupanya dia demam. Duduk tidur atas katil. Senyap aja. Saya pergi, pakcik. Larat ustaz. Isteri dia. Nak larat macam mana? Bawa ubat 1 beg. Tak nak makan. Dia tak nak makan. Isteri dia duduk beletih. Dia tak larat. Saya kata tak nak makan ubat macam mana makcik? Ni makan pun tak nak, tak lalu. Tak larat. Dia tak larat dah. Saya kata, pakcik, kalau air zam-zam saya jampi, pakcik minum tak? Air zam-zam tak apa. Saya ambil air zam-zam, saya masukkan Panadol soluble. Masukkan, dia duduk berbuih tu, berburuk-buruk, saya pun baca doa. Tuan-tuan kalau minum air zam-zam, ada doa special yang Nabi ajar. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Saya pun sambil tunggu berbuih tu kan, saya pun baca, saya pun tiup. Lepas tiup, saya kata, nah pakcik, ni air zam-zam saya jampi. Dia pun pegang minum. Lepas minum dia berhenti. Kenapa rasa Panadol? Memanglah Panadol kan? Panadol soluble. Saya kata memanglah, kalau jampi air zam-zam ni dia rasa Panadol. Minum pakcik, minum. Dia pun minum. Minum 3 jam kebah. Bila kebah ni petang tu
nak pergi Mekah, nak pergi umrah, dia turun pakai ihram. Alhamdulillah ustaz, doa ustaz mustajab, kan? Air Zam-Zam tu alhamdulillah. Pergi tuan-tuan naik bas sampai dekat Mekah, dia tawaf dengan saya. Saya kalau bawa pergi umrah senang, saya bagi earphone seorang satu, saya bercakap semua dengar. Jadi kalau dia orang maki saya tak dengar. Saya boleh maki dia orang, kan? Jadi senang. Kalau tawaf tu tak payah baca buku. Kadang-kadang banyak nak baca buku kan, duk tawaf. Allahumma rabbana hablana. Lah kali pergi sana, Kaabah dekat sana. Pergi dengan saya tak payah. Yang pertama pusingan, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Saya buat lagu sikit. Subhanallah, subhanallah. Jadi saya akan kumpulkan jamaah saya dalam satu grup. Jadi saya duduk di depan. Subhanallah. Jadi bila duduk dalam grup, bila serentak, dia bunyi sedap. Subhanallah, subhanallah. Bila jamaah yang kecil-kecil ni dia lari semua. Kami ni jadi grup. Bila grup senanglah. Bila senang ramai pakat tumpang. Yang Bangladesh pun tumpang juga. Saya dengar bunyi lain. Subhanallah, subhanallah. Awak pelik ni. Tengok Bangladesh tumpang juga. Sebab senang kan. Round pertama subhanallah. Round kedua alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala, Allahumma shalli ala Muhammad. Penutup astaghfirullahalazim. Kalau la ilaha illallah, taulah berapa tu? 3. Kan? Saya ingatlah saya balik umrah baru balik ni. Tawaf sejam. Tak bergerak. Pakcik tu ikut saya. Subhanallah, subhanallah. Tak bergerak. Bila tak bergerak, subhanallah, subhanallah, geram. Kan? Bila tak bergerak, dia buat keluar telefon dia. Dia selfie. Lepas tu dia ambil gambar. Polis tu marah. Tuan-tuan jaga, kalau tuan-tuan ambil gambar tengah tawaf, polis tu akan marah. Polis tu marah pakcik tu. Haji mamnu. Dia marah polis tu. Haji apa? Umrah, tahu tak? Saya duduk tepi nak gelak tak gelak. Kan polis tu marah. Dia panggil haji. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau lelaki haji, kalau perempuan hajah. Kan? Kalau pergi kedai dia tak panggil haji. Kalau perempuan pergi kedai shopping, dia panggil apa? Nialofa. Nialofa. Makcik tu semangat masuk, dia beli semua. Sebab Nialofa punya pasal. Setengah tu Siti Nurhaliza masuk dulu, tengok dulu. Makcik tu masuk beli semua. Siti Nurhaliza punya pasal. Saya ni tahu tak dia orang panggil apa? Adi Putra. Aku masuk bukan beli, aku tengok termin betul tak muka aku ni. Adi Putra, tuan-tuan. Ni pakcik tu tawaf dengan saya senang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, jamaah daripada Turki nak keluar, bertembung. Jadi saya mutawif, la ilaha illallah, bertembung. Bila bertembung, saya katalah dalam bahasa Arab dekat tu, mutawif Turki tu, tarik. Jamaah ingat zikir baru, pakai ikut tarik. Saya duduk dengar mangkuk ayun macam jamaah aku ni. Kan? Habis-habis saya tanya, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Bagus, semua serentak. Tarik. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ni kena tahu juga bahasa Arab ni. Kan? Kalau tak tahu kena tipu aja. Saya ingat pak saudara saya kan, dia pergi Mekah, dia pakai kain ihram, dia nak cari hotel tak jumpa. Dia pergi dia cari siapa? Cari polis lah. Arab dia tak sebut polis. Kalau fa dia akan sebut bulis. Kalau polis, bulis. Kalau fa jadi ba. Kalau polis jadi bulis. Kalau Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah tuan-tuan. Saya orang Perak marah kan. Jadi dia pergilah. Bulis. Dia sesat nak balik hotel tak jumpa. Dia nak kata apa sesat ni? Dia pun bulis.
ana sesatun. Polis tu kata, ma'araf, aku tak faham. Dia ingat sesat tu sesatun. Polis tu, ma'araf madza tatakallam. Kamu cakap apa? Ana sesatun. Sesat. Dia sesat. Lain kali polis tak faham, dia teringat Quran. Polis, ana fi zalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu, Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi kalau tuan-tuan sesat, gunalah ayat ni. InsyaAllah tak jumpa sampai sudah. Nampak nak lena Datuk. Dia kena buat macam ni tuan-tuan. Allah, dia tak bunyi dah. Jadi tawaf. Pakcik ni tawaf. Tawaf. Habis tawaf semua, saya bawa dekat makam Ibrahim. Dia doa tuan-tuan. Allah. Doa apa? Mati dekat Mekah. Saya, ya Allah, jangan mati orang tua ni, ya Allah, susah aku. Dia doa, Allah, ni minta mati. Habis sa'i tuan-tuan, semua dah tahlul, balik hotel. Hari pertama jumpa, hari kedua tak jumpa dah. Ketiga tak jumpa, keempat tak jumpa, kelima saya pergi bilik. Tengok-tengok dia duduk terbaring dah di atas katil. Pakcik, dia angkat tangan macam ni. Tak larat. Isteri duduk beletih. Nak larat macam mana? Makan pun tak nak. Orang bagi ubat tak nak makan. Ustaz bagi ayah jampi. Dalam hati saya, takkan nak bohong lagi kan? Nak bagi Panadol pula ni. Saya dalam hati, pakcik nak tanya ni, esok nak balik dah, nak tawaf wida. Pakcik lu kerja apa? Isteri dia kata, dulu Ustaz dia kerja sharpshooter, penembak tepat, polis. Rupanya dalam Malaysia ni ada 11 orang ya. Kira polis ni tengok berjenayah, dia pergi tembak ya. Pam, mati. Lepas dia tinggal. Dia di antara salah seorang. Jadi saya tanyalah, pakcik dulu ni tembak berapa orang dah? 30 dah Ustaz. 30 dah mati kat tangan dia. Saya kata, pakcik, tengok makcik tu umur 52. Pakcik tu 70. Saya kata, makcik umur berapa? 52. Ish, mudanya. Dalam duk tembak-tembak, sempat lagi tackle makcik ni kan. Dia kata, Ustaz ni macam mana ni, esok nak tawaf wida ni. Saya kata, itulah macam mana datang dengan siapa? Dengan menantu. Tak apalah, esok turun, tolak kursi roda, nanti kita pergi naik skuter. Jadi turun-turun tu, dia tak larat tuan-tuan, tak bergerak dah. Nyap ya. Sampai dekat skuter, menantu dia duduk sebelah, sebab skuter tu boleh naik 2 orang. Menantu ni ikat dah bapak mentua dia ni. Tawaf tu naik skuter, saya duduk di belakang. Pusingan pertama dia duduk sebut Allah, Allah. Pusingan kedua senyap. Pusingan ketiga tak bergerak. Pusingan keempat dia mati tengah tawaf. Mati sungguh tuan-tuan. Dia mati tengah tawaf. Dia mati dalam wudu. Dia mati dalam Masjid Haram. Dia mati depan Kaabah. Kita nak kata apa orang tu? Jamin syurga. Kerana apa? Dia doa tuan-tuan nak mati di sana dalam Ramadan. InsyaAllah. Sebab tu Ramadan ni doa lah tuan-tuan, kakak-kakak. Di antara doa yang Nabi ajar, yang ni susah nak kontrol. Okay. Hello. Nampak tak? Okey tak? Nampak saja. Nampak kan? Orang handsome ni kalau tak nampak rugi. Saya suka pakai yang ni, tak suka pakai yang tu sebab bila saya nampak. Saya boleh kontrol. Terkejut makcik tu. Saya pernah pergi ceramah dekat Jitra. Saya jerkah dekat satu masjid. Pakcik tu balik mati. Dah betul Datuk, betul. Kan? Lepas tu saya pergi ceramah pula, singgah dekat rumah kawan saya. Tengok-tengok, rupanya yang pakcik mati tu sebelah rumah kawan saya. Ustaz tu kata, Ustaz nak pergi ceramah dekat Jitra, ingat tak? Ustaz jerkah, ada seorang pakcik balik mati. Isteri dia sebelah rumah saya. Saya kata boleh nak jumpa. Lepas tu makcik tu datang. Ustaz dah.
ceramah, derakah, mati suami saya. Saya kata, hang tu nak buat macam mana? Ustaz ganti, dia kata. Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti, aku pun tak mau. Tak mau macam mana? Gigi pun tak ada. Kalau ada okey lagi, tuan-tuan. Jaga-jaga tu. Jadi untuk yang dikasihi rahmati Allah, kita santai-santai aja kan. Tapi saya nak bagi tahu satu doa yang Nabi ajar selain pada doa yang tadi. Apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tu tuan-tuan kena doa sampailah hari raya. Allahumma innaka afun, ada yang tambah, Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau suka kepada keampunan, ampun dosaku. Sebab tu kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan, doa ini banyak-banyak minta ampun dosa. Alhamdulillah, Allah tak akan tolak doa kita untuk minta ampun dosa. Tapi ada satu doa. Doa ni tuan-tuan jangan lupa. Doa mak ayah. Kan Ramadan ni tuan-tuan doalah mak ayah kita. Sebab tu saya ada mak 5 tahun dulu. Tapi mak saya dah meninggal, tuan-tuan. Mak saya, Allah doa dia mustajab. Mustajab. Kalau Ramadan doa mustajab, mak ayah mustajab doa. Saya ingat saya duduk universiti. Mak saya duduk kampung, saya telefon. Mak, saya orang utara kan. Mak, cik nak periksa esok. Cik tu saya lah. Mak, cik nak periksa, mak doa. Mak saya dalam telefon doa. Ya Allah, bagi anak aku boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawab ya. Rupanya tak betul, tuan-tuan. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Baru betul, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni Ramadan Allah terima doa kita. Nak mudah lagi tuan-tuan, mak ayah. Saya, mak saya dah meninggal 5 tahun. Tuan-tuan, kalau siapa ada mak ayah, telefonlah. Assalamualaikum mak sihat ke? Mak doa saya mustajab doa. Tuan-tuan, saya merindui. Kerana apa? Rumah tu masih ada. Masuk dalam rumah, bilik tu ada. Masuk dalam bilik, katil tu ada. Tapi orang atas katil tu dah tak ada bang. Sayu aja bila datang hari raya. Kan, tuan-tuan akan rindu tu. Sebab tu siapa yang ada mak ayah, telefonlah. Assalamualaikum mak, saya tak sempat balik mak raya ni. Mak doa, mustajab doa. Mustajab tuan-tuan. Sebab apa? Saya pernah tuan-tuan, saya bukan orang senang. Saya orang susah. Masa saya kecil-kecil tuan-tuan, rumah saya ni tak ada tingkap. Rumah saya tak ada tingkap. Jadi kalaulah angin nak masuk, ayah saya akan buka dinding tu. Kemudian letakkan penyandal. Maka terangkat tu, maka angin masuk. Itulah tingkap rumah saya. Susah tuan-tuan. Mak saya penulis getah, tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi tuan-tuan, saya pernah makan balik-balik sekolah. Mak, lapar mak. Tahu tak mak saya buat apa? Nasi ada, lauk tak ada. Mak saya gunakan tangan masuk dalam minyak lauk yang bekas goreng tu kan. Kemudian dia ambil bekas tu, minyak tu, dia gaul dengan nasi. Saya makan nasi dengan minyak lauk aja. Tapi alhamdulillah tuan-tuan boleh berjaya. Susah tuan-tuan. Mana pokok rambutan orang, pelam orang, kami curi tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, saya belajar sampai PhD tuan-tuan. Orang dulu walaupun curi dia orang halal. Saya pernah balik kalau kampung tu ada satu tempat dekat kebun tu, Cina tu tanam timun. Kami balik sekolah, kami curi timun tu. Saya curi timun tu, susah tuan-tuan, tak ada makan. Curi timun tu. Bila dah dewasa ni baru teringat, ya Allah aku curi timun tu. Saya pergi tuan-tuan. Pergi-pergi datuk dia dah mati dah. Tinggal cucu ya. Saya kata, lu punya datuk mana? Itulah mati oh. Hai lu, wah punya kecil-kecil ah. Wah culi oh, you punya datuk punya timun. Tahu tak cucu dia kata apa? Bukan you saja culi, orang lain pun culi juga. Saya mau bagi tahu saya culi mau minta halal. Tahu dia kata apa? Wah punya datuk sudah halal. Susah tuan-tuan. Tak tahu nak kata lah. Buah pelam orang curi ya, tak ada makan. Masa tu tuan-tuan susah. Tapi alhamdulillah, mak ayah ni doa yang baik. Sebab tu saya cerita tuan-tuan lah, mak saya kan. Mak saya merindui
5 tahun dah. Dulu ni kalau balik hari raya lewat, ketupat tu ada lagi. Sekarang ni ketupat tu dah tak ada dah tuan-tuan. Rendang tu dah tak ada dah. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang masih ada mak ayah, doalah. Ya Allah, panjanglah umur mak ayah aku. Sebab dalam Ramadan ni doa mustajab. Mustajab tuan-tuan. Dan siapa ada mak ayah, mintalah doa dia. Mustajab. Saya ingatlah, saya masa dah kerja, saya pergi rumah mak. Duit, tuan-tuan tahu, 25 hari bulan, kira nak dapat gaji, 22 tu duit dah habis dah. Apa yang saya ada, saya akan bagi kat mak. Tuan-tuan, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Saya ada 200 je, nak balik ni. Bagi kat mak. Mak nah. Mak saya, ni tak ada duit ni, ada. Mak ambil. Mak beli beras. Ni tak ada duit, dalam hati. Tak ada mak, oi yang tu yang ada pun. Tapi mak ambil lah. Ambil mak, oh, ada. Ni tak ada duit, ada. Tapi dalam hati tak ada apa. Mak, oi yang tu yang ada pun. Mak tolong doa. Mak saya terus doa. Ya Allah, bagi anak aku murah rezeki. Saya pun amin. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga, tuan-tuan. Saya pun tengok aja, Allah ambil juga. Rupanya doa dia mustajab. Selepas tuan-tuan dia doa, 4 jam aja orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya daripada Teluk Intan. Ustaz boleh datang ceramah di Teluk Intan? Saya kata, boleh. Rupanya ganti Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin tak boleh hadir. Saya tak tahu. Saya pun adalah minyak sikit, duit minyak, pergilah sampai Teluk Intan. Ganti Datuk Dr. Harundin. Rupanya forum. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli. Masa tu tak Datuk lagi. Sebelah lagi pula ialah Datuk Hasan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Datuk ni menggigil macam ni. Jangan. Datuk Dr. Zulkifli pakar tuan-tuan usul fiqh, jangan tanya. Datuk Abu Hasan Din dia pakar tafsir. Saya pakar apa pun tak ada. Allah, panel pertama pula kan. Saya jenis cakap suka lawak. Dr. Zulkifli ada lawak tak? Dia tak ada lawak. Jadi tuan-tuan panggil dia. InsyaAllah tuan-tuan akan lena daripada awal sampai habis. Tuan-tuan rakam lah, mampu aku lagi. Kan dia cakap, tapi ilmiah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi ilmiah itu memang style dia kan. Saya tak boleh tuan-tuan, saya jenis lawak. Tiba-tiba forum dengan dia orang. Tak boleh lawak. Saya pun buat macam pensyarah universiti. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, semua fakta. Dr. Zulkifli dengar-dengar. Datuk Abu Hasan Din pun, jangan, kalau silap dia hantam terus. Saya bagi fakta, Datuk Abu Hasan pun hangguk. Semua hangguk. Ni saya ceramah ni bagi fakta macam-macam. Tuan-tuan hangguk pun tidak. Hangguklah sikit, bagi semangat kan. Ni sampai hangguklah sikit. Tak percaya tuan-tuan main duduk depan ni. Saya duduk dekat situ, tuan-tuan ceramah, saya buat macam ni. Tuan-tuan balik-balik awal tuan-tuan. Jam tuan-tuan. Hangguklah sikit kan. Jangan tuan-tuan, kita duduk depan, kita bercakap, ada orang buat macam ni. Tak boleh ceramah. Tak boleh. Kita, alah ra'i sikit, hangguk kan. Walaupun tuan-tuan tak suka kat saya, hangguk bila kan. Jadi Datuk Zulkifli hangguk, tengok. Dia pandai tuan-tuan. Datuk Abu Hasan hangguk. Bila hangguk round pertama, round kedua saya buat lawak. Bila lawak, Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah ya pun kan. Ni saya ceramah daripada mula buat gelak. Ada di kalangan tuan-tuan, gelak pun tidak. Weh, gelaklah sikit bagi semangat kat saya. Ramadan weh, kan? Kalau tidak lena, habis gelak apa semua, Dr. Zulkifli jumpa saya. Oh, ustaz. Dia kata, dia kan orang Terengganu. Oh, forum dengan ustaz. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat, aku tak mau forum dengan dah. Jam tuan-tuan. Dia kalau tak sama, jam. Sebab tu saya kalau forum, saya akan pilih. Kawan tu misi serasi. Di antaranya apa? Ustaz Haslim Bahrin. Tu geng saya tu. Ataupun Ustaz Dr. Izhar Arif. Tu kawan saya lah. Kalau kena slow tuan-tuan, jam. Baru ni saya forum dekat Kedah. Moderator tu. Soalan pertama, saya tujukan kepada Ustaz Abdullah Khairi. Soalan berbunyi begini. Kami 3 orang duk gelak mampu hari ni. Kena macam tu jam tuan-tuan.
Sebab tu kena serasi kan. Lepas forum apa semua, Datuk Abu Hassan kata, oh seronok forum dengan ustaz, dia kata. Habis-habis dia orang bagi sampul. Saya pun ambil sampul tu baliklah. Saya masa tu cikgu, saya letak atas meja. Hari esok Isnin, saya pun pergi sekolah. Saya duit tak ada tuan-tuan. Habis perhimpunan, pergi kantin lah. Mamak, mi goreng satu. Mamak tumis-tumis baru terfikir, mana ada duit? Mamak, cancel. Kenapa ustaz? Hari ni hari Isnin, saya puasa. Puasa apa? Duit tak ada. Memang tak ada duit. Baru teringat, sampul yang dia orang bagi tu. Pukul 2.30 habis sekolah, baliklah. Masa tu saya cikgu lagi. Balik cari sampul tu lah. Rupa-rupanya tuan-tuan bagi kat mak 200, dalam sampul tu ada berapa? 4,000. Jadi pagi ni jangan korang daripada tu lah. Psikologi pandai tuan-tuan. Melawak. Saya PhD psikologi, memang pandai tengok Yang Hormat. Tak ada melawak aja. Bagilah apa-apa pun, tapi jangan korang lah tuan-tuan. Tengok, bagi kat mak 200 dapat 4,000. Kerana apa? Murah rezeki bang, bagilah dekat mak. Tak rugi. Ni ada di kalangan kita, Allah berkira dengan mak ayah. Jangan bang, jangan. Bagilah. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Dan Alhamdulillah, mak saya dah tak ada dah tuan-tuan. Kalau balik pergi rumah, ni selalunya keluar pergi kereta, perempuan ni selalu tunggu depan pintu. Jangan laju no. Jangan laju. Ni selalu ingat ni. Jangan laju. Tak laju mak, 18 ya. Garang. Allah, dia cakap macam saya. Kira jerekah ya. Tu saya pun terikut-ikut. Ayah saya garang, saya cerita tuan-tuan. Saya ceramah sampai pukul berapa ni? Sampai petang, agak-agak patut lah tuan-tuan. Kalau petang 20,000 lah tuan-tuan. Sampai berapa? 10 minit? Oh 10 minit lagi? Oh jam tu cepat. Okey. Ayah saya garang. Tapi saya nak bagi tahu lah, kerana ayah saya lah, doa dia sangat mustajab untuk saya. Saya cerita dalam YouTube, saya kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan, di kampung saya buka Mahat Tafiz. Belakang rumah saya, Mahat Tafiz itu ada sungai. Saya selalu mandi sungai tu lah, dan saya pandai berenang tuan-tuan. Sebab tu saya Mahat Tafiz, saya ada dewan sebesar ini, 4 gelanggang badminton. Saya ada kolam renang Mahat Tafiz saya. Dan Alhamdulillah, saya minat berenang. Dan saya selalu berenang, belajar berenang daripada sungai itulah. Masa tu saya ingat umur 11 tahun. Saya ajak kawan-kawan, jom mandi sungai. Mandi sungai jom. Kawan saya tak pandai berenang, lebih kurang 30 orang. Dia kata kami tak pandai berenang. Tak apa, tak pandai berenang. Kalau lemas, aku selamat. Faham tak? Kalau lemas, aku selamat. Dia orang ingat kalau lemas, saya selamat. Lemas, aku yang selamat. Kamu mati kan? Okey. Tak apa, kalau lemas, nanti tolong selamat ya. Masa tu umur 11 tahun. Mandi swimming without trunk. Mandi telanjang lah. Mana ada pakai baju apa. Tak pakai tuan-tuan, mandi telanjang. Umur 11 tahun. Mandi telanjang. Saya ingat masa tu, kami bersunat umur 15. 15 baru sunat tu. Kira masa bersunat tu duduk atas batang pisang. Tok Mudin pun terkejut. Mana satu batang pisang. Umur 15. Kakak gelak otak belu betul lah Datuk dia orang ni. Dia orang duk bayang ustaz telanjang bang. Ada lawak-lawak sikit kan. Ni umur 11 tahun mandi telanjang lah. Jadi saya duduk atas pokok jawi. Saya akan terjun daripada atas tu macam Pandalela Renong. Tum, pusing kan, somersault. Bila pusing tu agak-agak apa yang pusing? Tengok dia orang bayang kot lain nampak. Saya orang lelaki tak apa, orang perempuan duk bayang ustaz telanjang nampak.
Kan, saya terjun ni, pum. Bila pum tu, kawan-kawan saya semua turun. Bila turun dalam sungai tu, dia orang tak pandai berenang, semua selam. Saya dalam hati, kenapa dia orang selam, tak pandai berenang, air ni tinggi ni air. Saya pun bila dah terjun tu saya angkat kepala. Kenapa dia orang selam ni? Rupa-rupa kenapa tak selam? Bapak saya duduk atas tebing dah. Bapak saya garang kak. Dia duduk atas tebing tu, dia lipat wire telefon. Besar-besar ni dah. Dia lipat dua tu, dia letak di belakang. Saya angkat-angkat. Allah. Naik! Dia kata, naik! Apa maksud dia? Hang naik kena, hang tak naik, aku turun, hang kena. Dua-dua kena. Kalau dia kata naik lah, kalau naik lah tu tak kena lah. Naik! Hang naik kena. Tuan-tuan, ayah saya katalah apa pun, saya takkan melawan. Sampai umur saya sekarang 55. Saya tak akan melawan, walaupun tak betul. Katalah, marahlah, saya tak akan cakap tinggi. Itu prinsip saya. Itulah tuan-tuan, saya boleh hidup sekarang ini. Dengan apa? Doa ayah. Naik! Rupa-rupanya bila kata naik, kawan-kawan saya ni semua naik. Swimming without trunk. Baju tak ambil dah. Baju tak ambil dah. Lari tinggal saya macam penguin. Saya tak lari kak. Saya tak lari. Saya naik aja. Swimming without trunk. Dia lipat wayar telefon. Naik! Saya naik hanya menyerah. Serah aja punggung. Dia bagi. Pam! Kena-kena tu wayar telefon kak abang. Terkeluar kulit. Wayar telefon tu ada kuprem. Kena-kena tu tak. Ayah! Tak tutup depan dah, tutup belakang. Aduh! Dalam aduh itu, angkat tangan, angkat. Dia suruh angkat lagi, kita pun angkat lah. Dia tak puas lagi, dia bagi lagi. Pam! 2, maksud dia 4. 2 in 1. Dia lipat 2. Kena 4. Ayah! Angkat, dia tak puas lagi. Angkat, aku kata. Angkat, dia bagi kali ketiga. Pam, punggung saya tak ada kulit dah. Terkeluar isi ni. Ayah, balik, dia kata. Tuan-tuan bayanglah ni. Ni, penuh dengan darah. Balik. Sampai-sampai mak duk tunggu. Pasal bau. Kena tibai. Berapa ayah bagi? 3. Mai aku tambah 2, dia kata. Tengok mak dulu. Mak dulu kena 3 nak tambah 2. Tu yang jadi manusia. Mak sekarang kena cubit dengan cikgu, report lawyer, saman cikgu. Macam mana anak nak jadi manusia? Ni kena 3 nak tambah 2. Rupa-rupanya kena rotan, bukan mandi sungai. Tahu tak kenapa? Tak solat asar. Dah nak habis waktu. Kepala yang tak solat tu siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk. Allah, dah kena-kena ni tuan-tuan. Jangan tanyalah, berbirat. Orang utara kata ni, lekat ni. Aduh, mak kata, pergi mandi semayang asar. Nak semayang, nak rokok, tak boleh melekat dekat kain. Jangan tanya, tuan-tuan nak tengok ke aku nak selak? Masih ada parut tu tuan-tuan. Jangan tanya, sakit jangan tanya, berdenyut ni. Dah malam dah ni, lapar daripada petang tak makan. Siapa yang pujuk? Ayah rotan. Siapa pujuk? Mak. Khairi, ni kita lalu depan ayah. Dia buat buat dek lah. Kita nak tunjuklah sakit jalan. Dia buat tak tahu. Mak. Khairi, mai makan. Mak suap. Suara tu dah tak dengar 5 tahun dah tuan-tuan. Saya merindui suara tu. Khairi, mai mak suap. Ni saya umur 50 tuan-tuan. Mak saya masih suap mulut ni. Masih suap tuan-tuan, saya balik raya. Mak sedapnya. Dia nak suap mulut dia. Dia suap mulut saya bang. Ni tak ada dah suara tu. Merindui bang. Sebab tu siapa ada mak ayah doa banyak-banyak Ramadan ni. Khairi, mak suap. Tak mau. Sakit tak ada. Protes. Dah ayah rotan, ayah sayang. Sayang apa macam tu? Wayar telefon. Hampa gelak apa aku bagi dengan wayar telefon. Sakit bang, jangan tanya bang. Sakit wayar telefon.
Tapa kena tahu ah. Ni peristiwa tu saya tak lupa sampai sekarang. Mak, lapar tak? Lapar. Mai aku suap. Dia gaul tuan-tuan, saya duduk sebelah. Dalam duduk menangis tu dia suap. Dalam duduk menangis dia suap. Habis 3 pinggan. Habis-habis dia kata, pergi semayang Isya dia kata. Lepas semayang Isya, pergi tidur. Saya masuk dalam bilik tuan-tuan, nak tidur melentang tak boleh. Berdenyut. Berdenyut ni kena wayar telefon. Ni isi terkeluar ni. Keluar air bisa, dia berdenyut. Nyut. Bukan kemut kak, berdenyut. Kalau kemut lain. Berdenyut. Berdenyut, nyut. Allah, saya buat macam mana? Tidur menerap. Tidur menerap, menahan sakit selama 3 jam. Tuan-tuan tak lena bang. Saya ingat peristiwa tu sampai sekarang. 3 jam tak lena menerap ni. Tengah menerap pukul 11, tiba-tiba pintu bilik rumah saya ditolak. Sebab pintu tu bunyi. Saya tahu ayah saya masuk. Dia masuk, dia bawa sebotol minyak angin. Saya duduk menerap. Kain tak boleh gulung sebab melekat dengan air bisa. Dia duduk sebelah saya, dia angkat kain. Dia angkat-angkat tengok-tengok, punggung saya tak ada kulit dah. Dia celup dalam minyak angin tu, dia sapu. Sambil sapu dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Tuan-tuan pernah buat tak? Ke anak tuan-tuan. Pernah tak kau pukul? Pernah tak minta maaf dalam Ramadan ni? Dia sebut aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Terus dia menangis, ya Allah. Menangis dia. Saya duduk dengar, oh hang balun aku, hang teriak tu. Sakit jangan tanya, wayar telefon kak. Kalau rotan lain, wayar telefon ada kupram dalam tu. Allahu Akbar. Lepas dia sapu, dia tutup. Lepas dia tutup, dia tengok saya tuan-tuan dalam keadaan tidur. Bukan saya tidur, saya sedar. Dia bangun tuan-tuan, sebelah saya dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud dia doa. Dia doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku dan anak aku penyejuk mata, ya Allah. Jadikan anak aku ni seorang pemimpin. Kerana doa ayah saya jadi manusia sekarang. Rupa-rupanya saya cerita ni, dia orang rakam tuan-tuan, masuk dalam YouTube. Ayah saya umur 86, dia tengok tuan-tuan di dalam YouTube tu. Saya balik, dia tahu akan sampai pukul 9 pagi. Sampai saya tengok ayah saya ada dekat depan rumah. Khairi! Saya sebut Khairi, saya tak akan pergi mana. Ayah, ada apa ayah? Demam ke? Saya akan pergi ke ayah dulu. Ayah, ada apa ayah? Saya meluru kat dia. Sampai dia pegang tangan saya, dia tarik, dia peluk. Peluk-peluk, dia bisik kat telinga. Oh, hang ceramah, hang cerita dalam YouTube. Aku pukul hang. Dia kata apa? Aku tibai hang sebab aku sayang hang. Dia kata. Aku rotan hang kerana aku sayang hang. Saya kata apa? Ayah, kerana rotan ayah lah saya jadi manusia. Tidak tak tahu saya nak jadi apa. Kerana doa seorang ayah. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Ni Ramadan ni. Jangan duk bergaduh. Tamak ada nak balik, tak balik. Bang, telefon lah siapa ada mak ayah. Tapi siapa yang tak ada, jangan lupa doa ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk mak ayah kita sedang menanti dalam alam barzakh. Kan? Mana doa anak yang soleh ni? Tuan-tuan kakak doa kak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa mak ayah. Yang sikit lagi boleh ya? Saya bukan senang nak datang sini ni. Lepas ni nak balik terus Datuk. Siapa ada suami, kak doa untuk suami. Ramadan ni, kak tengok tu, ya Allah ni suamiku, ya Allah. Teruk, ya Allah. Tapi nak buat macam mana yang ni yang ada pun. Ya Allah, ampun dosa dia. Kak jamin syurga. Kak jamin syurga. Ni baru ni ada seorang kakak jumpa saya. Ustaz, saya tak mau doa suami saya. Saya nak minta bercerai. Ha? Kenapa? Ustaz, saya kahwin dengan dia 29 tahun. Tak boleh lena Ustaz. Kenapa? Dengkornya kuat sangat. Berdengkor kuat sangat. Saya kata dengkor macam mana? Bunyi macam kapal berlabuh. Hau. Saya kata, teruknya. Tu? Saya nak minta cerai.
Tu lepas cerai, saya nak kahwin dengan ustaz. Aduh. Dia ingat ustaz tak berdengkur ke? Tuan-tuan tahu tak Ustaz Aslin, kawan aku tu? Naik kereta dengan dia, tengah duduk bercakap. Saya kejut dia. Hoi. Ada apa? Hoi, hang berdengkur weh. Aku tak dengar pun. Memanglah tak dengar. Hang leno. Tu ustaz. Sama aja kau weh. Yang paling teruk siapa tahu? Syamsul Debat. Hampa rakam kau weh. Syamsul Debat lagi teruk. Tak percaya tuan-tuan naik kereta dengan dia. Tengah duk bercakap. Lena. Dalam Lena tu. Dia bercakap tuan-tuan. Kami kejut dia. Woi, berdengkok. Hang dengkok apa? Hang cakap. Tadi bagi ceramah. Waktu tak cukup. Tu yang aku ceramah pula dalam Lena. Jadi tuan-tuan kena bagi cukup. Sagi aku macam tu juga tuan-tuan. Kan. Sama aja tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Allah. Ingat, saya pernah tuan-tuan buat family day masa tu mak saya masih hidup. Ayah tidur dengan kami, mak tidur dengan menantu. Ayah saya, ya Allah, umur 80 lebih. Menantu anak tak boleh lena malam tu. Semua duduk termenung. Tak menung macam mana? Dia senyap tuan-tuan. Kami ingat mati dah ayah kami ni. Dia boleh sambung balik. Pagi esok kak bangun tanya mak kahwin dengan ayah berapa lama dah? 60 tahun. Mak boleh lena dengan ayah nu. Kuat Dia kata apa? Satu hari aku akan rindu dengkor tu. Rupa-rupanya bukan dia rindu dengkor tu. Ayah saya rindu suara tu. Suara tu dah tak ada 5 tahun tuan-tuan. Dia kata aku akan rindu dengkor tu. Dia kata Allah tuan-tuan. Satu hari aku akan rindu dengkor tu dah tak ada nanti. Sebab tu kak layan je lah. Kalau suami berdengkor, kak duduk sebelah. Teruskan bang. Ataupun kak tambah macam P. Ramlee. Kalau dia tarik, kak pun tambah. Layan. Sebab kau ingat satu hari dengkor tu tak ada kak. Kan kita abang, kita ada isteri, layanlah doa banyak-banyak. Ya Allah, ini isteriku ya Allah. Ampun dosa dia. Masa kahwin dulu ya Allah 36 pinggang, 36 punggung. Alhamdulillah sekarang 82 daripada atas ke bawah. Tapi inilah isteri aku, ampun dosaku. Bang, doa untuk akak, doa untuk abang. Abang layan seperti mana yang Nabi suruh, kak jamin syurga. Senang je orang perempuan. Kita orang lelaki, Allah sabar banyak-banyak. Sebab apa? Orang lelaki ni paling tension masa mana? Ni dekat nak raya ni lah. Shopping tension tak? Saya shopping cukup tension tuan-tuan. Anak saya 5 orang perempuan, isteri seorang. Dia orang pergi shopping, Allah. Saya sanggup duduk dalam kereta. 5 jam pergi shopping. Pergi merata ni. Habis semua shopping 5 jam, dia balik, dia kata apa? Abang tak jumpa. Aku geram tuan-tuan. Betul tak YB? Kalau abang tak sabar, habis. 5 jam tak jumpa. Sebab tu saya psikologi PhD. Orang perempuan, dia banyak pilihan. Orang lelaki mana pilihan? Orang lelaki dia nak 9 barang satu kedai. Senang orang lelaki shopping. Songkok. Ambil je. Baju, semua ambil. Pergi bayar. Orang perempuan dia nak satu barang 9 kedai. Sebab tu abang kalau faham senang. Kita tak bergaduh. Kan? Sebab tu tuan-tuan orang perempuan ni banyak pilihan. Bila banyak pilihan, dia punya aksesori wanita pun satu kedai. Kan dia punya panty dah. Panty kan? Spender dia. Spender dia satu kedai. Lepas tu pamer pula tu. Kita ada tak spender kita di pamer? Spender orang lelaki dalam kotak. Ada tak abang? Spender kita di pamer. Kita beli, tarik dulu cek apa semua. Tak ada. Orang perempuan satu kedai, spender dia aja. Pernah bulan Ramadan tahun lepas, saya pakai mask
pakai kepiah putih. Isteri saya kata, abang, jom, pergi mana? Pergi kedai spender dia. Panty tu. Saya tengok, kedai tu kah? Jomlah teman. Aku ustaz. Alah, boleh lah. Takkan nak masuk. Spender dia. Tak mau. Duduk jauh. Dia masuk seorang-seorang dia. Dia tengok kita. Abang! Kita apa? Hai, ustaz. Kepiah putih. Takkan nak masuk dengan kepiah-kepiah. Ustaz, dia kata. Dia panggil kali kedua. Abang, jangan tunggu panggilan ketiga. Abang boleh duduk dalam kereta, dia tak cakap sampai balik. Sebab tu orang lelaki kalau faham senang. Di antaranya apa? Kalau nak pergi mana-mana, dia setrika baju. Dia setrika tudung. Lepas tu dia letak atas katil. Abang jangan duduk. Abang nak mampu, abang duduk. Satu lagi bila dah sampai, dia betul oning. Oning 15 minit. Itu isteri ustaz, sama aja. Sebab tu tuan-tuan, dia panggil tu kali ketiga sebelum dia panggil, saya pergi. Saya duduk depan pintu aja pakai mask. Orang pakat lalu tengok. Wih, ustaz tu teruknya. Depan kedai orang perempuan, dia tunggu. Dia duduk tengok spender. Saya dalam hati, Allahu Akbar, malunya. Duduk jugalah, layan isteri saya. Isteri saya duduk belek-belek, duduk tengok. Dia pegang spender dia, dia tunjuk kat saya. Abang, color ni okey tak color ni? Saya dalam hati, hang tak pakai pun okey. Hang duk tunjuk color apa? Itulah isteri abang. Sama isteri ustaz, layan aja. Tapi kalau kita sabar, insya-Allah kita akan jadi seorang suami yang soleh. Sama aja. Sebab tu spender orang lelaki dalam kotak. Betul tak? Kita pergi, kita buat apa? Orang lelaki. Kita tengok saiz XL. Saya SL lah. Kalau saya SL, YB sama dengan saya. Mereka ni bukan boleh dia bayang pelik-pelik, tuan-tuan. Saya SL. Yang kedua apa? Jenama. Betul tak? Jenama polo. Clubman. Dia tak buka. Pergi kat kaunter, bayar terus. Balik-balik XL dekat kotak. Buka-buka CS. Agak-agak dia hantar balik. Dia tarik sampai meri dia pakai juga. Tengok mereka duk gelak semua. Sama ya tuan-tuan. Itulah suami kak, sama saja orang lain. Sebab tu kak, doa yang terbaik Ramadan ni. Mustajab kak. Ya Allah, inilah suamiku ya Allah. Kadang-kadang dia minum, dia tinggal separuh, dia bagi kita minum. Akak minum tak? Nak minum macam mana ustaz? Oi, bulu hidung sama dengan saya. Kak sabar je kak. Sabar je kak. Oi, itulah suami kita. Sebab tu kak, bila kak jaga elok-elok, kak doa, suami redha, kak jamin syurga. Kak Ramadan ni abang, inilah isteri kita ada. Doa kak abang, insya-Allah kita buat yang terbaik. Sebab tu kalau suami kita meninggal, kakak kahwin tak? Kahwin tak? Tak. Tengok. Abang, kalau suami meninggal, belum tanya jawab dah, tengok. Sebab tu kak, kalau suami meninggal, kak kahwinlah. Kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Dengan susah hati, bukan yang paling akhir. Ada seorang makcik tu, ustaz saya dah 3 orang dah kahwin ustaz. Tu, saya nak bangun dengan 3-3 sekali. Gelojoh betul makcik tu. Saya kata tak boleh, yang mana paling soleh? 3-3 soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama soleh bin Din. Yang kedua soleh bin apa tahu, semua soleh semua. Yang ketiga soleh Hudin. Bukan. Jadi insya-Allah kak-kak, abang-abang, lawak-lawak juga. Gunakan kesempatan Ramadan ini doa. Mustajab. Insya-Allah kalau tak mengubah sekarang mungkin 5 tahun lagi. Kalau tak 5 tahun 10 tahun. Kalau tak 10 tahun mungkin kita mati dulu dia berubah. Yang penting kita doa. Mustajab dalam Ramadan ni. Yang terakhir adalah ada anak. Siapa ada anak doa elok. Anak lelaki 20 tahun dia akan berubah kebaikan. Anak perempuan 18 tahun. Kalau sebelum tu
Kak, abang kena didik elok-elok, jaga elok-elok. Kalau tidak, susah. Tapi bila naik 20, insya-Allah anak kita akan jadi elok. Yang lelaki. Saya psikologi, PhD saya. Master saya counselling. PhD saya dalam bidang kajian kanak-kanak menggunakan teori kognitif ad-din. Memang pakar bidang tu. Jadi alhamdulillah cukuplah, lebih dah pun masa. Kalau lebih pun bayar sama aja. Tamar Datuk minta wabi. Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan di atas ceramah kita ni, santai-santai. Jadi tuan-tuan pun tak lena kan? Tapi ada lena juga, kau ajak tu lena. Jadi saya mohon maaf jika ada silap salah. Terima kasih Datuk Masjid YB. 2 rakaat pantun sebab orang Melaka ni banyak pantun. Saya pernah pergi satu masjid tuan-tuan dekat Melaka ni. Masuk tandas ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Saya ubah, tuan-tuan pergi sekolah saya. Dekat tandas, burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam, siapa tak pam haram jadah. Datuk trap bubuh dekat tandas. InsyaAllah berak duk baca itu. Haram jadah. Jadi 2 rakaat pantun sebelum kita berpisah. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di sini bye-bye. Abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Abdullah Khairi, perkongsian yang begitu manfaat untuk kita dalam Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Azhar Muhammad Setiausaha Bandaraya untuk menjemput dan mempersilakan Diri Kehormatan untuk berada di atas pentas bagi majlis penyampaian. Dipersilakan. Mari mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Aisyahadan bin Haji Osman, Dato' Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah untuk menyampaikan cerhati kepada penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi. Penyampaian seterusnya kepada tamu kehormat kita yang berhormat Tuan Zulkifli bin Datuk Seri Haji Muhammad Zain, Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Dengan majlis penyampaian cenderamata itu maka selesailah sudah majlis ceramah perdana Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah sempena sambutan ulang tahun 2 dekad MBMB. Mari sekali ucap terima kasih kepada penceramah jemputan kita, Didif Kehormatan dan para hadirin yang dihormati sekalian. Dan kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan sebagai tanda kenang-kenangan sesi bergambar di hadapan bersama dengan penceramah jemputan kita. Juru gambar berada di atas pentas. Kita minta yang kalau boleh separuh di belakang berdiri atau kesemua sekali berdiri bolehlah.